flora. Rumah kepada 1000 spesies gut flora. Apa itu gut flora? Gut flora ni adalah bakteria dan mikroorganism yang hidup dalam sistem penghadaman manusia. Dia ada 1000 jenis dalam sistem penghadaman kita ni, dalam GI tract ni. Dan ada 100 trilion mikroorganism yang hidup dalam setiap manusia ni, dalam kita punya GI tract ni, dalam sistem penghadaman kita ni. Bayangkan 100 trilion. 1 trilion bersamaan 1,000 bilion. 1 bilion bersamaan 1000 juta. Banyak tak? Kita sejuta pun dah banyak. Ini ada 100 trilion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarul. So, ini saya nak cerita pasal lactoberry. Apakah itu lactoberry? Okay, lactoberry ini adalah probiotik dan prebiotik. Apakah itu? Probiotics. Prebiotik ini adalah bakteria baik yang ada dalam organ penghadaman kita, terutama ni dalam usus besar kita lah. Itu probiotik bersama dengan bakteria baik. So, apakah itu prebiotik? Prebiotik ini adalah makanan kepada probiotik ataupun makanan kepada bakteria baik. Okey, kita belajar sikit lah. Probiotik ini adalah bakteria baik yang membantu tambah baik kualiti kesihatan bila ia berada dalam jumlah yang mencukupi dalam badan kita, badan manusia lah. So, antara kerja probiotik ataupun bakteria baik ini adalah mengekalkan kesejahteraan usus besar, untuk kekal kesihatan dinding usus, kawal angin, radang dan juga cegah sembelit. So, sesiapa yang ada GERD, yang angin, dan tak melekat dekat apa ni? Tekak kan. So, itu GERD, itu angin lah tu. Sebab usus tak bersih, kotor. So, probiotik ataupun bakteria baik ni dapat bantu untuk masalah ni lah. Dan prebiotik ni adalah makanan kepada bakteria baik ataupun makanan kepada probiotik. So, kalau kita makan makanan tu, makanan yang tidak tercerna oleh asid perut akan menjadi makanan kepada probiotik, atau makanan kepada bakteria baik. Ada dalam ada usus yang berada dalam usus besar kita. Okey. So, tadi kita cerita pasal lactoberry. Lactoberry ni dia ada 2 kandungan. Nak tengok ini lactoberry. Ni saya biasa makan lactoberry ni lah. Okey. Dalam ni ada satu secet ni murah aje. RM2, lebih kurang RM2.30 lah satu secet. Dia ada dalam ni, dia ada lebih kurang 2 bilion bakteria baik. Dan dalam ni bukan saja bakteria baik, bukan saja probiotik, dalam ni juga ada prebiotik, makanan dia sekali. Bakteria baik dengan makanan sekali. Makanan bakteria baik lah. Itulah lactoberry. Okey, lactoberry ni. Okey, nak cerita pasal lactoberry ni, kita kena belajar sikit pasal anatomi tubuh badan kita, manusia ni. Apa itu gastrointestinal tract, GI tract dia panggil. Bahasa singkatannya GI tract. Kalau bahasa Melayu ni dipanggil sistem penghadaman. Kalau bahasa masalah dipanggil gastrointestinal tract ataupun GI tract. Senang sikit. Kalau saya sebut GI tract tu maknanya sistem penghadaman manusia lah. Ia bermula daripada mulut kita, esophagus, stomach, dan adalah di sekeliling tu ada pancreas, gallbladder, liver, dan sampai ke usus kecil. Sebab tu ada appendix, ada usus besar, rectum, dan akhirnya anus. Anus tu dubur lah, buang najis. So, apa fungsi digest system ni ataupun sistem penghadaman ni, ataupun kita panggil GI tract lah. Pertama, dia untuk transporting, untuk hantarlah apa yang kita makan tu daripada mulut sampai ke dubur. And then masa dia nak sampai ke dubur tu, dia akan ada digesting, ada penghadaman sistem lah. Dia transport dan juga dia buat digest maknanya penghadaman lah, nak adakan makanan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, absorbing nutrient, maknanya yang kita makan nasi, sayur, vitamin, semua vitamin itu, bila kita makan, dia akan absorb.
nutrien dekat usus besar. Dan dekat GI tract lah. Bila dah dapat semua nutrien, mineral, magnesium, apa ni, Banyak sangat naksibat kat sini pening lah ha. apa-apa yang toksin atau apa-apa yang tak diperlukan, di expel. Dia akan buang lah sebagai najis. Okay. So, GI tract ni bermula daripada mulut, macam saya cakap tadi. Lepas tu dia masuk ke esophagus, stomach, perut, usus besar, usus kecil. Akhir sekali dia akan sampai ke anus, kita punya dubur lah. Dan dia bahagian digest system ni ataupun GI tract ni, dia bahagikan kepada dua, iaitu upper and also lower GI tract. Upper, atas ataupun bawah digest system lah. Nak sebut digest system tak kena. GI tract lah. GI tract bahagian atas dan GI tract bahagian bawah. Per sistem padaman bahagian atas, sistem padaman bahagian bawah. Macam tu lah bahasa Melayunya. Okay. Alright. Kita kena ingat. Kita kena tahu GI tract ni ataupun sistem padaman kita yang bermula pada mulut, esophagus, perut, sampailah ke anus kita ataupun dubur kita ni. Sebenarnya kita punya GI tract ni, sistem penghadaman kita ni adalah rumah. Rumah, tahu tak? Rumah. Home to around 1,000 species of gut flora. Rumah kepada 1,000 spesies gut flora. Apa itu gut flora? Gut flora ni adalah bakteria dan mikroorganism yang hidup dalam sistem penghadaman manusia. Dia ada 1,000 jenis dalam sistem penghadaman kita ni, dalam GI tract ni. Dan ada 100 trilion mikroorganism yang hidup dalam setiap manusia ni, dalam kita punya GI tract ni, dalam sistem penghadaman kita ni. Bayangkan 100 trilion. 1 trilion bersamaan 1,000 bilion. 1 bilion bersamaan 1,000 juta. Banyak tak? Kita sejuta pun dah banyak. Ini ada 100 trilion. Maknanya 100,000 bilion. Bayangkan betapa banyak dalam badan kita ni, dari mulut sampai ke perut, sampai ke usus, sampai ke dubur kita tu. Ada 100 trilion mikroorganism. Sama ada bakteria baik ke, bakteria tak baik ke, semua kat situ. Jadi rumah dia. So bakteria baik ke, buruk ke, yang berada dalam kita punya GI tract ni, dia hidup secara harmoni dan ecological balance, systematic, seimbang. Dalam kita punya GI tract ni lah, dalam sistem penghadaman kita ni, daripada mulut sampai ke dubur ni. Tempat tinggal orang sebenarnya. So, tapi dia orang ni, macam kita lah, dia perlukan makan. So, apa dia makan? Apa yang kita makan tu, dia ada makan. Kita makan tu, mana-mana makanan yang tak didigest tu, mana tak dicerna tu, akan jadi makanan kepada bakteria-bakteria ni. Okay? Dan dia gunakan nutrien ni untuk dia hidup, untuk dia berkembang, dan untuk repeat dia punya cycle lah, life cycle lah. So, bila kita makan tu, mana kita bagi makanan kepada bakteria baik dan bakteria buruk dan organism, mikroorganism yang ada dalam GI tract kita ni. Okey, ni saya nak cerita sikit pasal sejarah mikroorganism ni. Sebenarnya ada research dibuat oleh Rusia punya medical scientist. Nama dia Eli Metnikov. Dia cerita pasal healthy gut. Maknanya bakteria baik yang ada dalam badan kita ni akan boleh memanjangkan long life, hidup manusia. Itu dia punya study lah. Dan dia menang award 1908 Nobel Prize in Medicine. Dia kata bakteria baik ini dalam GI tract ini menolong manusia hidup lama, lifespan dia bagus. So dia cerita dalam kajian dia ni, bila kita bertambah tua dan kita sakit, populasi bakteria baik dalam badan ni akan jatuh kepada 100 ataupun sehingga 1,000 kali ganda daripada asal. Dia kata sick person, orang yang sakit ni 50 kali ganda kurang bakteria baik kepada orang yang healthy person, orang yang sihat. Dan orang tua pula
60 kali ganda kurang daripada middle age ataupun orang yang pertengahan umur. Ini dia punya study. Okay. And then dia kata, Eli Metnikov ni, saintis Rusia ni cakap, balance digestive, keseimbangan bakteria baik ni akan membagi sumbangan 80% kepada kesihatan imun sistem. Maknanya 80% daripada, maknanya 80% tu banyak tau. Kalau tak cukup bakteria baik, maknanya kita kemungkinan kita punya sistem imun akan tak baik. Menyebabkan sistem imun kita tak sihat lah kalau tak cukup bakteria baik. So, apakah itu probiotik? Probiotik ni adalah bakteria baik. Macam saya cakap tadi, dia menolong untuk improve kita punya kesihatan lah. Alright. Dia ni improve kita punya usus kita supaya seimbang. Dan dia boleh, apa orang cakap, merencap pertumbuhan patogen ataupun toksik yang dihasilkan oleh bakteria. Ada bakteria yang menghasilkan toksin dalam badan kita ni. So, jadi dipanggil bakteria ataupun benda-benda jahat ni kita panggil patogen. Virus, semua tu dipanggil patogen. Patogen adalah bakteria ataupun virus ataupun ada lain-lain organism, mikroorganism yang boleh menyebabkan penyakit. So, kita panggil patogen. Tak kira lah dia bakteria jahat ke, dia virus ke, dia mikroorganism yang boleh membawa penyakit, kita panggil dia patogen. Dan untuk balancekan ni, kita kena lawan dia dengan bakteria baik. Okay? Alright. Regulating ecological harmony among the various species of gut flora and strengthening immune system. Okay, dia ni, bakteria baik ni kalau cukup dalam badan kita ni, dia akan mengharmonikan lah keadaan kita punya GI tract, kesihatan dia, dan dia boleh menguatkan sistem imun. So, berbilion-bilion bakteria baik ni diperlukan untuk memastikan GI tract kita ni sihat, sistem penahanan kita ni sihat. Okay. Alright. Apakah berlaku sekiranya bakteria baik ini tak cukup dalam badan kita, dalam GI tract kita, ataupun dalam sistem penghadaman kita? Pertama, dia akan berlaku cerit-berit ataupun constipation ataupun sembelit. Yang kedua, dia berlaku irritable bowel syndrome ataupun ketidakselesaan ataupun sakit pada usus besar ni. Indigestion, senak perut, sakit perut. Low immunity. Low immunity ni sistem imun yang tak bagus lah. Sikit-sikit sakit. So, skin, mouth ulcer, mulut punya ulcer, skin punya ulcer, allergy, urinary tract infection, UTI, ataupun jangkitan saluran kecil, inflammation, keradangan, sakit. Yang paling teruk sekali, boleh menyebabkan kanser. So, bakteria baik ni sangat penting. So, macam mana kita nak pilih ni? Dekat pasaran banyak bakteria ni, probiotik. So, macam mana kita nak pilih bakteria baik yang baik ni? Ataupun nak pilih probiotik lah kan. Yang pertama, must be alive. Dia bila kita makan probiotik, dia must pastikan dia boleh hidup sampai ke usus kita. Dan yang kedua, mesti kuantiti yang banyak, large quantity. Yang ketiga, effective strength. Dia boleh, apa orang cakap, dia boleh bertahan daripada mulut kita makan tu sampai ke perut. Sampai ke perut ada asid. Kalau dia tak boleh bertahan, dia akan mati kat situ je. So, dia tak boleh sampai ke usus besar kita. So, jadi tak bagus lah. Okey, apakah kelebihan ataupun kebaikan lah lactoberry? Lactoberry ni probiotik kan, berbanding dengan probiotik lain yang berada di pasaran. Okey, kita tengoklah jenis-jenis probiotik yang ada dekat pasaran. Yang pertama, probiotik without coating process. Dia tak ada coating. Coating tu dia punya perlindungan lah. So, dia punya bila tak ada perlindungan ni, dia tak boleh survive. So, kalau kita beli probiotik jenis macam ni yang tak ada coating ni, bila dia masuk dalam perut sampai ke asid tu, dia dah habis lah. Sedangkan hayat dia mati kat situ je, tak sampai ke perut, tak sampai ke usus. Dia sampai ke usus tu, dia kena asid, dia dah mati lah. Itu yang pertama. Yang kedua, probiotik in capsule form. Maksud dia dalam bentuk kapsul. So, kadang-kadang ni dia punya kapsul ni dia tak dapat larut sepenuhnya, dan juga dia mempunyai hayat yang pendek. So, kadang-kadang kita makan tu dia tak terlarut, dia tak boleh nak bebaskan
probiotik dalam kita punya sistem sistem pendamalan kita ataupun GI tract kita. Yang ketiga, jenis yang microcapsule, probiotik. Yang bentuk gel tu, gel coated capsule. Dia tak senang untuk dilarutkan. Jadi kita makan tu kadang-kadang dia tak sempat nak bebas pun. Sebab benda tu terlampau susah untuk larut dalam air. Akhirnya dia keluar dekat najis macam tu je. So dia tak berfungsi lah. Dan yang keempat, yang probiotik multi-coated ataupun kita panggil multi-coat probiotik. Dia ada beberapa layer coating untuk dia lebih untuk dia dapat jangka hayat yang panjang lah. Maknanya bila kita makan tu dia boleh sampai ke perut, kena asyik pun dia boleh bertahan lagi, and then bila sampai je dekat usus dia dapat digunakan sebaik mungkin. That's why saya guna ni, this one, probiotik lactoberry ni, probiotik lah. Lactoberry ni probiotik lah. Dia ada probiotik dengan prebiotik, makanan sekali. Dia ada bakteria baik dengan makanan dia sekali. Macam ni. Warga dia tak mahal, lebih kurang RM2 30% lebih macam tu, RM2 40% lah macam tu. Satu ni makan dua sachet ni satu hari, lebih kurang, kalau satu RM2 4, kalau dua jadi RM4 kan, untuk kesihatan usus kita. Bagus, carilah sekurang-kurangnya probiotik yang macam ni. Jangan cari rendah daripada grade daripada ni. Dia spek yang saya sebut tu mesti multi-coated, supaya bila kita makan dia akan masuk sampai ke usus dan dia dapat mengimbangi bakteria baik dan bakteria berjahat. Dalam ni ada 2 bilion bakteria baik dengan makanan sekali. So jadi carilah lactoberry ni ataupun probiotik yang sama level macam ni, yang ada multi-coated teknologi, yang boleh hidup dan sampai ke usus besar. Dalam ni, kalau lactoberry ni ada 2 bilion, dia adalah natural, and then dia boleh bertahan sampai ke usus. Benda ni senang nak bawa, nak makan pun senang, boleh potong je kat sini, tu makan. Dan bagi saya ni efektif lah, baru RM2.40, RM2.30, RM2.40 macam tu lah, RM2.40 lah. Siapa yang perlu ambil lactoberry? So, siapa yang perlukan lactoberry ni? Siapa yang perlukan probiotik yang spek macam lactoberry ni? Semua orang. Tak kira daripada bayi ke, baby yang mau lahir, sampailah orang tua yang menderita akibat cerit berak dan juga sembelih. Itu yang pertama. Yang kedua, kanak-kanak yang suka makan makanan yang tak bagus lah, makan junk food, makan processed food, macam nugget, burger, sausage, makanan-makanan macam tu memang tak bagus lah, yang boleh membuat kita punya bakteria baik berkurang dalam usus, terutamanya manusia yang manusia yang ataupun orang-orang yang mulut dia berbau, nafas dia berbau, kena ambil lactoberry ni. And then manusia lah, orang-orang yang suka makan dalam diet dia ni banyak lemak dan juga kalori dan kurang makan fiber, so dia tak bagus lah untuk usus dia, so kena ambil lactoberry ni. Dan biasanya kalau orang sakit ni, dia biasa ambil, tak kira orang sakit, budak-budak ke orang tua ke, kalau dia biasa ambil antibiotik berterusan, dia benarnya antibiotik ni tak baik untuk bakteria baik dalam badan, dia akan membunuh, so menyebabkan banyak bakteria baik mati bila dia makan antibiotik. So orang yang macam ni kena ambil lactoberry ataupun probiotik dengan lagi banyak lah, sebab dia nak tambah balik, nak seimbang balik bakteria baik dalam badan dia. Dan juga kepada orang tua lah terutamanya, kalau makin tua kan, jadi kita bincang, makin banyak bakteria baik akan mati. Dan terutamanya kepada yang orang-orang tua yang bermasalah, yang masa dia lahir tu dia premature, and then dia punya effect pada premature aging of the GI tract dia. Okay, so kesimpulannya, kita makin tua kena makan lactoberry ni, ataupun anak-anak kita ni kalau dia tak bersihat, maknanya 80% sistem imun ni, kita ni manusia ni 80% bergantung pada bakteria yang ada dalam badan kita ni. Kalau mana kita kurang, dan itu senang budak-budak penyakit tu. Okay. So saya rasa cukuplah setakat tu untuk perkongsian tentang lactoberry dan probiotik baik ni. InsyaAllah saya harapkan video ni dapat memberi sesuatu
dan kita kenalah improve kita punya GI tract punya ataupun sistem peredaman kita punya community ni, supaya bakteria baik ni seimbang dengan bakteria yang tak baik, supaya kita punya sistem imun yang 80% tu punya sistem imun ni bergantung kepada GI tract kita, sistem bergantung pada bakteria baik yang ada dalam usus kita. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.